Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 29 Mei Malaysian Bike Show atau MBS kembali lagi ke MAIP Serdang. Jadi kita tunjukkan apa yang ada pada acara hari ini, yang mana saya berada untuk hari pembukaan, yang mana lebih kepada para media. Dan acara sebenarnya bermula pukul 2 petang hari ini, mana dibuka pada publik, sama ada KOL ataupun publik, dan seterusnya untuk orang awam pada hari Sabtu dan juga hari Ahad. Jadi saya nak tunjuk sikit apa yang ada dalam MBS 2026. Saksikan. Okey, kita mulakan pada kawasan ataupun area aksesori dulu sebelum kita mulakan melihat sendiri motor-motor yang dipamerkan. Untuk permulaan, ini dia. Ini kira minyak hitam. Minyak hitam dan penjagaan motosikal yang baru, brand yang baru, iaitu E-Gold ataupun E-Gold. Saya pun tak sure apa nama sebenarnya. Mereka telah pun menaja pasukan lumba Capri. Dalam kategori apa saya pun tak berapa tahu, tak berapa sure lah. Tapi inilah dia, brand E-Gold. Jenama ini daripada Perancis. Dapat dilihat mereka mempunyai, selain pada minyak hitam, mereka juga mempunyai pelbagai bike care. Dan ini adalah minyak enjin yang berjenama E-Gold ini. Jadi ada banyak jenis, sama ada performance untuk skuter ataupun untuk motosikal yang berkapasiti tinggi. Dan pada mereka yang lebih serius menjaga enjin motosikal diorang, ada yang performance dan juga minyak khas untuk perlumbaan, Racing Dominator. Itu dia daripada E-Gold. Dan di sebelah ni adalah Origin helmet, design in Italy. Sekali lagi kita dapat lihat desain-desain yang menarik, dan pastinya ini adalah brand-brand yang mampu milik. Saya jangan Flip Up Adventure, dia ada 3 mode. One is with the peak. This is without the peak. without dah. Okay, without the peak. Second, the third mode is a flip up. Oh, okay. New lineup paling baru dekat KL. So yang first lineup is basically dia punya dinamo. This is the full face. First gen, second gen full face. Right? Beza dia banyak perbezaan. Yang ni it comes with a separate spoiler. This one is just as it is, like that. Speaker pocket included, no speaker pocket included. So price range Price range sama, berapa tu? 359. Cuma ni kita bagi satu dark smoke visor for free. Oh, only this one lah. Only this one. Tapi yang ni, let's say you add on another RM50, you can get an S-Max S2 intercom. Oh, Untuk yang ni pula, for the Flip Up Adventure, there's two price, 549 for graphic, 529 for plate. oh. Harga sangat membelit, to be honest. Let's say lah, let me demonstrate. This one more on the retro one sana. Retro pun, okay, for the retro, I ada dua jenis material. Satu fiberglass, Okay. thermoplastic resin. Oh. Fiberglass 849, 349. Fiberglass berapa? 849. 849. Okay, fiberglass. I'll show you the finishing. Selalunya, this is Alcantara. Okay. Oh, yo. Alcantara. On the same time, fiberglass. Okay, for the classic helmet, you usually get the front vent and the mount vent kan? Yes. Exhaust vent tak ada. Tapi yang ni, it comes with. And you have the visor lock on the side, wide view, speaker pocket included. Oh, that's nice. That? Let's see how ada. Yes, you can cabut. Harga pun sangat mampu ni. Jujur cakap. So, can get it kat mana? Kat mana boleh You dapat? can datang to Go Bike today, Petaling. Oh, Go Bike. Okay. Go Bike lah. Alright. Okay, thank you. Welcome. Itu dia helmet yang mampu milik. Yang full face tu dalam 300 lebih je. Yang ini mahal sikit pasal dia fiber dan klasik kan. Kalau bila ada nama retro, klasik, confirm lah mahal sikit. Tapi nak bergaya punya pasal. Tapi still under 1,000. So memang gempak lah. Yang ada full face tu dia ada promotion
Satu model tu yang biasa dapat free smoke, dan satu lagi tu dapat tambah RM50 dapat S-Max. Ni S-Max. Apa ni, communicator. So boleh cari dekat GoMoto, brand Origin. Okay, sabar, jalan lagi. Ini FTG. FTG ni apa? Helmet. Oh, dia bawa ARC. Ada juga apparel. Apparel tu brand FTG. Oh, okay, ada glove. Nice. So this is FTG. Ada lambang Star Wars lagi. Apa hal ni? Ni ada Harry Potter ke apa ni? So, dia ada Star Wars edition. Darth Vader. Nice. And this one is Stormtrooper je. Looks like it macam Stormtrooper. Stormtrooper edition. Sorry? This is Stormtrooper This is edition. Stormtrooper edition. Okay, cool. This one for kids maybe, untuk kanak-kanak. Ini macam siapa ni? Alamak, apa ke nama ni, dengan Grogu. Mandalorian. So this one is BB-8. Yeah. BB-8. And this is Mandalorian ya. Tengah tahu sekarang Mandalorian dengan Grogu. Tapi dia under ARC. Boleh tahan tak? And this one jet helmet, Star Wars. Oh, ini Resistance punya ni. Ni yang dia punya Empire tu. Apa nama? This is ARC juga. This one cantik. This is this is BB-8 punya helmet lah. Design BB-8. Ingat yang Resistance punya tu. So another Star Wars. And pada nak Q sikit, dia ada Disney punya. So obviously mini Mickey. This is Zootopia. And also Toy Story. Woody nya helmet. This is Buzz Lightyear. This is the Zootopia lah. So ARC ada buat collaboration dengan Disney and also Star Wars. So okay lah, menarik kan ni. Kita jalan lagi. Tiba-tiba ada pula Stormtrooper. Ni this is what? Luke Skywalker. Yes, Luke Skywalker. In Force Religion. There we have another Jedi there. You got Grogu here too. The Grogu there. Okay, yang ini pula daripada rakan lama ya. Mazzler Motorcycle Tires. Mazzler ni saya berupaya ikut Mazzler ke New Zealand dulu, nak test tayar Mazzler. Jadi ini antara kenangan-kenangan manis saya lah sebagai seorang motor journalist. Okay, di sebelah sini pula Kiwik ni apa? Aksesori motosikal, sama ada daripada spotlight, side mirror, apa lagi ni, phone holder,
macam-macam lah. So ni adalah antara produk-produk yang dipasarkan hari ni. So dia orang pun ada jual inner garment. Ni dengan jaket, apparel dia not bad dengan tu semua. Dia ada banyak kat sini, dia punya choice. Dia ada almost full complete set lah untuk garment motosikal, daripada jaket pergi ke glove, kasut, sampai juga ni aksesoris ni. Oh ini best ni, ini siap ada helmet untuk matahari lah. Rupanya kedai ini adalah barang-barang aksesori daripada Sedang, kedai motosikal Sedang rupanya. Dia tak ada pula signboard Sedang Motorcycles ni. So kalau di Sedang Motorcycles semua orang tahu nak cari kat mana. So spotlight dia, menarik spotlight dia. Ni kalau anda yang rajin overlanding, bolehlah cari spotlight kat sini. Cuma janganlah pakai spotlight siang hari. So ni antara contoh-contoh aksesori diorang yang telah dipasang pada motosikal sedia ada dalam pasaran. Ni dia punya box. Brand apa ni? MJW. NJX. Wah. Ini boleh terus turun motor, terus naik ke terbang. Cantik. Oh, sana punya pun sama ke lain company? Lain company. Sedang motosikal sini je. Shed bukan Sedang jual lah? Tak, kita cuma masuk barang shed je. Tapi kalau dia ni shed, memang shed tu dia shed. Ni shed punya lah, SQ. Yes. Kita just dealer dia. Wah, kasut boot. Cantik ke? Dia mungkin bukan Alpine Star, tapi design dia tu Alpine Star pun setahun setengah je terkopak kat bawah dia. So ni tak tahu dia punya harga. Pada yang kaki track day ni cuma RM510 untuk mungkin promosi di Malaysian Bike Show kot. Tapi kalau bagi saya rasa kalau di kedai Sedang Motorcycle rasa tak jauh beza lah. Boleh dapat juga kot harga ni. Cantik ke? Serius cantik. Quality wise not so bad lah. Kenalah dengan harga dia, value for money. Lepas kita nak pakai kat track je, bukan nak pakai hari-hari. So this is very nice. Ada alternatif. Racing boots. Itu dia punya seri number MKSHK 109. Okay, seterusnya kita ada macam booth ni lebih pada penjagaan motosikal untuk cuci motor, untuk chain cleaner. Oi. We're from French. Oh yeah. The world which is in Europe, they are already very, that's what they are well known of. And slowly they come with all this range of motorcycle and bicycle. So this is for the car, for the four wheel. Yeah. And we also have a full range of the helmet. Oh, okay. We have helmet cleaner, we have helmet purifier, we have the finishing wax. So where can people get this? You can get it you can actually go on our website. Oh, okay. You can, maybe you can have this. Yeah, You can thanks. give me a call, Rose. Oh, and okay. we shall actually just supply. Is there a website that we can go to? You can actually go to our social media, just Okay. GS27 Malaysia. From Facebook and everything. Yeah, from Facebook. Just GS27 Malaysia. Cool. Yeah. Alright, thank you. Thank you very much. Okay, yang ini untuk mereka yang mempunyai motosikal berwarna matte. Matte ni yang dia tak glossy kan, yang tak kilat tu. So this basically untuk orang yang menggunakan motor-motor yang warna macam tu lah.
matte black, matte blue, apa benda matte lah. Okay, kita ada booth ni pula buat sarung-sarung seat, sarung cushion. Yang ini juga daripada China, Chongqing Yanfen. Ni jual gearbox. So yang sini Qingdao Yihong Rubber, jual tayar. Sekarang tayar pun daripada China pun dah boleh tahan lah. Ni My Helmet. Gila, ni pun confirm daripada China kan. Open face range, open face ni pun dasar ke? Open face ni visor panjang, ada spoiler. Ni pada siapa yang sekarang ni kan trend suka letak ribbon kan. Ini design ribbon terus. Kok ada acik uncle mana yang suka ada ribbon-ribbon. Ni Malaysia My Helmet. Kali ni di area untuk exhibition ni ada 2-3 company lah jual tayar macam ni lah. Yiyun tire manufacturer from China. Ni Shandong Dongyi Technology pun jual motorcycle tayar juga. Dan yang ni rantai 428, okay, besar. 415 memang untuk cakap cai. Ada macam-macam warna. So kembali kita ke Siyun Tires. So ni saya rasa ni tayar skuter ni, rem 12. Okay, kita jalan lagi. Ni daripada SIC. Boleh beli tiket MotoGP sekarang. Ini pula motorbike. Motorbike agak popular lah untuk mereka-mereka yang tahu pasal motorbike ni. Ni Hakim Danish. Oh, Hakim. You are from this media? Hi. Okay, ini pula daripada Alien Rider. Juga menjual aksesori kecil yang spotlight adik. Ya, ni more on spotlight. So ni apa pula? Okay, kita tengok sini dulu. Ni pun ada SEA, East Asia Auto Part. SEA ni juga selain daripada pengedar Pirelli, dia orang juga pengedar untuk Brembo. Sorry minta maaf. Ini semua Brembo, bukan Bramboi, bukan Vibra. Ni Brembo original. Okay, ni M Route 19. Saya pun tak tahu benda ni. Ni dalam apa ni? Oh, accessories, communicator. Ni susah ni. Ada lagu-lagu ni kan kena copyright pula kan. Ni komini. Ui. Bos. Okay. Untuk kaunter seterusnya kita dapat lihat jenama Speedy yang dipamerkan sini. Speedy seperti kebanyakan biker-biker tahu adalah jaket-jaket ataupun riding garment, pakaian pertunggangan yang bukan saja berkualiti dari segi materialnya, tapi juga didatangkan dengan
peralatan perlindungan seperti di siku, tulang belakang dan dada. Dan ini juga helmet Nex juga daripada syarikat importer yang sama. Dan ni Five Glove. Five Glove ni salah satunya syarikat yang hanya buat glove, hanya buat sarung tangan. Jadi mereka punya expertise yang sangat tinggi. Ini juga boot daripada CD, kalau macam baju penunggangan tu Speedy. Yang ini boot adalah nama CD yang cukup popular daripada zaman 70-an lagi. Okey, dekat sini ada Suron motorcycle, electric motorcycle, dan kebanyakan motosikal dia orang adalah jenis scrambler macam ni. Tapi dia electric scrambler. So kalau kita boleh tengok price range ni berapa seunit, mungkin kita akan boleh bagi gambaran. Ada harga tak? Tak ada harga lah bang. Kalau tak kita boleh dapatkan gambaran satu unit ni dengan power dia berapa. So kita boleh cakap ni berapa harga pasaran, so kita boleh tahu. So yang ni menarik juga. Ini Supremo, dia Veloci Motorsport. Apa ni? Nampak gaya macam menjual cover set Y16. Kalau ada Y16 confirm ada Y Super, ada LC. Supremo Supercharge. So inilah cover set. Dijual, not for sale. Motor-motor retro yang satu ketika dulu menjadi kegilaan anak-anak muda yang dah tua macam saya sekarang ni. So this is RZV 500R, obviously ni 2 stroke, dan ini TDR. TDR ni antara motosikal yang 2 stroke tapi dia 2 silinder. Cuma saya tak sure dia 2 silinder selari ataupun 2 silinder selari saya rasa. Nah ini of course lah TZR 125 ni rasanya. TZR 125, yes. Kajiwa Mito. Ini Mito yang 7 gear. Ini kira zaman dulu FZR ni memang orang have je lah pakai superbike 4 stroke. Dan ini ada Aprilia 250. 125. Aprilia 125. Kalau 250 dia ada 2 exhaust sini. Ini ada satu saja. Waktu ni memang dia action betul lah masa dia keluar. Nama tahun akhir 90-an dulu. Dia walaupun dia 125, senang-senang tapau TZM 150. Ni JDT lubricant. JDT ada jual minyak ke? Lah. Baru ni tahu. JDT ada juga mengeluarkan minyak minyak motor. Tapi ianya collaboration dengan Dakem. So ni minyak pada JDT. Unlock more possibilities and lifetime and every dream deserves to be captured. Tengok lagi, jalan sikit lagi. Di bahagian-bahagian belakang ni banyak jenama-jenama daripada China. So yang ini jual skru dia weh. Skru titanium parts CNC lah. Nampak kecil, nampak biasa je, tapi sebenarnya ini adalah antara barangan yang agak penting untuk motosikal. Yang ini flying power bateri. Jadi saya nak ini adalah Schubert.
tiada kena-mengena dengan Samantha Schubert, tapi Schubert ni setahu saya adalah brand helmet. Tapi nampaknya Schubert dah ada jual apparel juga. Dan ni kepada Arai kita tak payah cerita lah, memang semua orang tahu dah Arai ni. Okey, ini juga antara kaunter yang agak menarik bagi saya, booth yang agak menarik. Jiangmen Jinggang Elektronik. Okey, ini adalah meter-meter digital yang saya yakin ini adalah sebagai aksesori ataupun boleh menggantikan meter-meter digital analog anda. Daripada analog boleh jadi digital. Contoh kita tengok sini, Vespa 150. Vespa gitu anda boleh dapatkan 100% digital. Screen TFT ya, daripada just analog macam ni dan LCD boleh ditukar ke full TFT. Y15 pun ada. Dan NMAX. Tu dia macam boleh buka YouTube terus. Screen TFT warna penuh. CarPlay ni semua dah agak normal dalam pasaran Malaysia sekarang, dah ramai orang ada benda ni. So ini JG Motor Parts kalau kat Malaysia kot. Kalau siapa yang berminat boleh pergi ke JG Motor Parts. Kita ada QR code dia, dekat TikTok dia. Kita dapatkan information lanjut. Kalau kat Malaysia dia popularkan dengan 3 jenama ni lah, Y15, NMAX, Y16. Di Filipin, ini untuk Filipin, NMAX. Dan ini pula untuk Malaysia, popular dia Y16 dengan Y15. Kalau di Thailand, Vario dan Vespa. Ni kalau tengok meter dia yang betul, kalau dekat-dekat, menarik weh, serius menarik. Ni boleh tengok YouTube. Ni dashcam. Dia tengok dekat meter dashcam tu. Apa tu? Wah, serius lawa. Lagi parts daripada China. Kalau selalunya orang duk belagak X-Max aja ada seat macam ni. So sekarang ni diorang masuk X-Max, ADV 160 pun ada, Aerox, Vario. Menarik. Ni roller, brake pad, roller. Menarik oi. Tengok dekat-dekat. Pembuatan nampak lawa. Kita kat Malaysia selama ni X-Max je duk belagak dengan seat macam ni. Sekarang dah ada dah daripada China. Apa motor pun ada. Lagi barangan-barangan motor daripada China. So ini adalah block, gasket, head. Ini X-Pack 250-300 76mm. So mereka ni berpotensi lah untuk menjual barang-barang ni kat sini. Motorcycle parts. So kita tengok apa barangan motorcycle parts yang ada sini. So this is probably CNC juga ni. Suspension, side mirror, menarik. Screw. So wah, ni satu set ni.
Walaupun dia hanya skru tapi dia menunjukkan dia punya ada special made. Saya pun tak pasti apa sini, tapi kalau ikut kepada dia punya packaging, dia forging yang menepati saiz dia dan katanya tahan lama dan kualiti tinggi lah. Ni stainless steel 304. So saya rasa skru-skru fancy macam ni bar end, so sepatutnya lebih tahan lama lah daripada factory yang asal OEM ni. So ini adalah bagi mereka yang suka nak cari skru-skru yang berkala-kala ni, ini memang biru je mata anda lah. Okay. Okay, saya baru keluar daripada segmen aksesori. Ini saya nak masuk terus ke main hall untuk pameran motor-motor. Kita tengok.